Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istana bisunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya kasihi barisan ahli jawatan kuasa surah At-Taqwa, Sahibul Fadilah Ustaz Tirmizi serta para imam, para tuan-tuan guru, para masyayikh hafizakumullah, serta sidang jamaah muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur, alhamdulillah, kerana dengan izinnya dapat kita meneruskan kehidupan kita dengan izin Allah jua masuk hari yang kelima Muharram 1448. Seperti mana malam tadi, beberapa jam yang lepas, kita bertemu di Masjid Ar-Rashidiyah dan kita berdoa kepada Allah. Dan doa berkenaan saya selipkan ketika doa awal tahun peringkat negeri di hadapan para esko dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar, supaya kita berdoa kepada Allah agar tahun ini sebagai tahun penyatuan umat Islam, tahun ini sebagai tahun ukhuwah sesama Islam, tahun ini mudah-mudahan menjadi titik noktah terakhir perbalahan sesama umat Islam yang melemahkan umat Islam. Dan tahun ini mudah-mudahan peringkat secara beransur-ansur kembalinya Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Itulah yang kita mampu sebagai rakyat marhain begini. Mereka yang berfikiran pandai, berfikirlah. Tidak ada faedah yang besar pun sekiranya berterus-terusan bertelagah sesama sendiri. Yang dikendung akan berciciran, yang dikejar makin jauh daripada nak dicapai. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, tugas kita adalah kalau sampai memilih, memilihlah yang terbaik untuk Islam, insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar umur kita panjang dalam keadaan kita ini diberi perhatian oleh Allah Ta'ala. Sekalian bilion manusia yang hidup di atas planet bumi ini, kalau Allah pilih kita yang duduk di selama ni, syukur alhamdulillah. Dalam hadis menyebut, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Wa qila kaifa yasta'miluhu? Qal ay yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla al-maut. Ini semalam hadis saya baca di kuliah duha Darut Ta'lim, iaitu Nabi SAW bersabda, sekira-kira maksudnya, apabila Allah menghendaki satu hamba itu kebaikan, Allah akan gunakan dia. Maka bagaimana Allah menggunakan hamba itu?
Bukan saja kita tak faham, para sahabat yang duduk di melingkungi Nabi SAW pun tak faham. Lantaran tak faham, mereka bertanya, wa kaifa yasta'milu, bagaimanakah Allah menggunakan hamba-Nya itu? Oh, rupa-rupanya Allah menggunakan hamba-Nya itu ay yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla al-maut, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk beramal dengan amal yang salih sebelum kematiannya. Cuma saya ingin tarik perhatian sidang jemaah, jangan kita fikir amal salih itu hanya untuk diri sendiri. Termasuk amal soleh yang besar itu adalah bagaimana kita mewakafkan diri kita untuk umat. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak ketinggalan. Sesenang mana pun kita, semewah mana pun kita, seseronok mana pun kita, kita tidak meninggalkan saudara-saudara kita yang berhempas pulas mewakili kita untuk mengembalikan Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Amal soleh itu tidak hanya terhad untuk ibadah fardi, untuk diri kita, tetapi oleh tabiat Islam itu bukan agama pribadi sahaja, tetapi dia adalah agama yang mengatur umat. InsyaAllah, mudah-mudahan tahun 1448 memberikan sinar cahaya kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung bacaan kitab kita ni, tuan-tuan. Dalam catatan saya kita berhenti pada 17 Mei yang lepas. Betul? Pada muka surat 19. Tuan-tuan, sebelum itu izinkan saya untuk kita ulang semula supaya nampak kesinambungannya. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tamsilan ibarat kepada kita. Perjalanan kita itu menuju Allah Ta'ala bukan dengan jalan yang rata, tetapi jalan yang mendaki. Berbeza antara jalan rata dengan jalan mendaki. Sudah tentu jalan mendaki itu adalah lebih susah. Beliau mengatakan bahawa sampai ada 7 anak tangga untuk kita daki sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok sangatlah tuan-tuan sekalian, di awal bulan Muharram ini orang sebut hijrah ni. Hijrah ada 2 jenis untuk diri kita sebagai peribadi kita. Pertama, hijrah paksa. Kedua, hijrah sukarela. Hijrah paksa yang sedang kita lalui inilah umur semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Allah Subhanahu wa ta'ala paksa kita berhijrah dan kita tidak ada pilihan. Kita lalui sekarang ini, satu demi satu, sampai nanti cukup janjinya Allah paksa kita pindah alam, daripada dunia ini ke alam-alam seterusnya. Amat beruntung bagi seorang hamba Allah yang mengiringi hijrah paksa itu dengan hijrah sukarela. Bagaimana dikatakan hijrah sukarela? Kalau fizikal kita sudah makin lama, sudah makin kurang, semahunya amalan kita semakin meningkat, kesedaran kita semakin meningkat. Kita tak nak nanti hijrah paksa kita ketika malam pertama di alam kubur baru kita tersedar bahawa kita sudah berhijrah ke alam yang lain. Baik, kita bersedia tuan-tuan sekalian. Kan gitu. Tuan-tuan, ada 7 anak tangga dan kita telah melalui anak tangga yang pertama, iaitu ilmu dan makrifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kefahaman kepada kita terhadap kuliah kita yang lepas. Sekarang kita masuk kepada anak tangga kedua, iaitu taubat.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, pada muka surat 19, sekurang-kurangnya ada dua perkara yang membawa kepada pemahaman kita pentingnya taubat. Apa itu taubat? Bagaimana taubat? Nanti akan disentuh dalam kuliah-kuliah seterusnya ataupun tajuk-tajuk seterusnya. Ada dua perkara yang membawa kepada kepentingan taubat, tuan-tuan sekalian. Pertama adalah untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan. Maknanya, bahasa mudah untuk saya faham, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan nak buat ketaatan tu. Tuan-tuan, perasan ke tidak, ada orang yang tak sihat tetap juga pergi masjid dan surau. Walaupun dia gaut, dia seret kaki dia. Walaupun dia sejuk, dia pakai sweater. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia. Sebaliknya, ada orang sihat, segar, bugar. Dalam tugasnya dia boleh kawat di tengah-tengah hari, latihan kawat. Tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk hadir solat subuh, solat jemaah dan sebagainya. Bukan untuk masuk ujub pada diri kita, tak. Tetapi untuk mensyukuri Allah telah pilih kita, tuan-tuan sekalian. Setaman Merdeka, Taman Merdeka ini berapa puluh rumah ada unit, berapa unit ada. Bersyukur, tuan-tuan sekalian, bila Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau, baca Quran, tilawah Quran, tadarus Quran. Paling tidak dapat 4 perkara itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa yatluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum illa zilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang ini orang yang tak dapat. Tidak ada satu kaum yang berkumpul pada rumah-rumah Allah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, turun kepada dia 4 perkara. Sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian majlis itu disesaki oleh malaikat dan nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi makhluk-makhluknya pada alam yang lain. Allah Akbar. Taufik ini penting, tuan-tuan sekalian. Sebab itu selalunya kita mengakhiri ucapan kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dengan nama Allah Ta'ala kita mendapat taufik. Allah izinkan kita, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Pengarang mengatakan, seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, kalau diukur daripada fizikalnya, dia mampu. Hukum akal kata gitu. Kalau diukur dari sudut ilmunya, dia mampu buat. Tapi dia tak buat juga. Apa maknanya, tuan-tuan sekalian? Dari sudut fizikal, dia boleh buat. Bukan setakat subuh 2 rakaat, dia boleh buat 20 rakaat dengan tubuh yang sasa, sadu, tak ada penyakit. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada. Banding dengan kita, kencing manis ada sikit, sakit jantung ada sikit, tapi dia tak boleh buat benda tu. Dari sudut ilmu, barangkali ilmunya lebih banyak daripada kita dari sudut perbahasan akademik, tapi tak mampu buat juga. Saya sekadar nak buat perbandingan, tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk rasa ujub kita, tak, tapi nak melahirkan rasa syukur kita sebab Allah sudah beri taufik kepada kita. Tuan-tuan, pengarang mengatakan seorang itu tidak mampu melakukan ketaatan
Bahkan hati merasa berat untuk melaksanakan ibadah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana jiwa sudah sakit, hati sudah dikotori maksiat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Bermaksud, tidaklah syahwat itu menguasai seseorang melainkan kerana adanya kelalaian yang telah lalu, ada ghaflah yang lalu. Maksudnya ghaflah itu sudah tutup rasa gairah untuk beribadat. Jadi peranan taubat nak buang penutup ni, yang menyebabkan kita rasa malas untuk beribadat. Syahwat menguasai, ghalabat menguasai diri kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut, inna lil ma'asi syu'uman wa inna min syu'umiha annaha tudfi'u nural qalbi. Subhanallah. Sesungguhnya maksiat mempunyai kesan buruk. Maksiat mempunyai kesan buruk. Dan di antara keburukan maksiat itu, tudfi'u nural qalbi. Keburukan maksiat itu dia memadamkan cahaya hati. Ini pun tuan-tuan sedia maklum, tak kala Imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tak kala mengeluh merintih kepada gurunya Imam Waqi' tentang peringkat awal susah sangat nak menghafal. Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Di syair ada dalam Dewan Asy-Syafi'i bagaimana imam kita, imam mazhab kita pernah mengeluh kepada gurunya tentang susah nak menghafal. Tuan-tuan kalau menziarah ke Mesir, ke kompleks makam Imam Syafi'i, ada tertulis di dinding syair itu, syakautu, aku mengeluh merintih mengadu kepada imam aku, guruku Imam Waqi' tentang su'a hifzi, buruknya hafalan aku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' ini guru mursyid. Guru mursyid ni maksudnya dia beri petunjuk, hidayah, ataupun dia berikan bimbingan kepada anak muridnya. Atau kita tukarkan dengan bahasa yang agak mudah, ibuku memberi petunjuk, guruku memberi petunjuk kepadaku, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan guruku memberitahu, mengkhabarkan kepada aku bahawa ilmu itu nur. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada orang yang punya maksiat. Sebab tadi itulah dia sudah terlindung dengan maksiat, hatinya itu sudah terlindung. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hukuman orang yang buat maksiat mengikut Ibnul Qayyim adalah al-wahsyatu bainal abdi wa baina rabbih. Terhasilnya, ini akibat maksiat, terhasilnya keterasingan, berjarak, terasingnya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dia akan berjarak antara rasa bertuhan kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak ulang perkataan rasa bertuhan itu.
tahu tentang Tuhan berbeza dengan rasa bertuhan itu. Ramai orang memang tahu ada Tuhan, wujudnya Tuhan, tetapi dalam hidupnya itu dia tidak berasa tentang Tuhan sentiasa melihat dia. Itu yang saya sebut tadi tu. Diukur dengan ilmu, dia barangkali PhD teologi. Teologi ni tentang ilmu ketuhanan lah. Tapi belum tentu hidupnya itu berasa bertuhan itu. Dan apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia sedang sebenarnya kalau ikut Imam Ibn Qayyim, dia kata berlaku wahsyah. Wahsyah ni maksudnya dia terasing dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Al-Basri kata, ataupun Imam Sufyan Al-Thawri, dia kata, yang ini tuan-tuan bila saya baca ni terasa sentak juga macam orang tampar muka kita. Imam Sufyan Al-Thawri kata, "Hurimtu qiyam al-lail 5 ashhurin bi dhanbin asabtuhu." Aku terhalang daripada qiyamul lail itu selama 5 bulan. Bukan kerana gaut, bukan kerana sakit fizikal, tetapi dia merasakan, dia membuat analisa, aku terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan bidzambin asabtuhu, disebabkan dosa yang telah aku lakukan. Dia rasa gitu. Kita tak rasa. Kita tak rasa. Kita rasa apa tak sebenarnya kita rasa? Alah, qiyamul lail itu sunat je. Qiyamul lail itu sunat je. Yang penting solat fardu. Pandai kita tu. Tuan-tuan sekalian, Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, ini tak ada dalam kitab ni, saya tambah tuan-tuan sekalian. Dalam tak ada kitab ni, dalam kitab ni tak ada, saya tambah. Nak beri gambaran saiz betapa maksiat, kemungkaran yang kita buat itu sangat memberi kesan terhadap prestasi ibadat kita, tuan-tuan. Laisatil uqubah an taqsiya faqat, bal al-uqubah an tafqida ladzatal munajat ba'da al-maksiyah. Hukuman sebenar bukan sekadar seseorang itu melakukan maksiat, tetapi hukuman sebenar itu ialah apabila dia kehilangan kelazatan tatkala bermunajat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selepas melakukan maksiat itu. Tuan-tuan, secara jujur, tuan-tuan tak payah jawab depan ramai-ramai kita ni. Secara jujur, solat yang kita buat itu kita rasa lazat ke tak? Kalau lazat, tahniah, tuan-tuan, teruskan. Kalau tak lazat, kita perbaiki. Paling tidak kita masih solat, jangan putus asa. Tapi kalau kita solat kerana lazat pun tidak, tak rasa apa-apa, sebaliknya kerana sebab-sebab yang lain, itu hati-hati. Takut terjerumus dalam syirik khafi. Seperti mana dalam pertemuan kita yang awal-awal dulu, tuan-tuan, kuliah kita ini adalah kuliah ilmu rasa, bukan teori. Teori kita boleh baca sendiri, tapi ilmu rasa, zauq tu, yang ini kita tak boleh nak ukur kecuali diri kita sendiri. Bab dosa, bab taat, bab manis, bab lazat, bab benci, ini semua ilmu rasa yang saya boleh kongsi, tapi saya tak tahu saya rasa apa, tuan-tuan rasa apa, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, kecuali itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu jujur dengan diri sendiri.
Bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan, tidak. Sepaling tidak saya menyibukkan lidah saya daripada buat perkara-perkara yang lain. Saya baca kitab ini. Sepaling tidak sekitar setengah jam saya berjaya sibukkan waktu itu untuk menyebut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya itu rezeki masing-masing. Saya rasa macam mana, tuan-puan rasa macam mana, itu rezeki masing-masing. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia selepas berdosa. Kan? Tidak tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang tuan-tuan, setengah orang lah bukan kita lah. Makin tak sembahyang makin kaya dia. Makin tak sembahyang makin kaya. Makin rasuah makin seronok dia. Makin buat maksiat tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak tu ketua hala juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Pengumpat tu kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa. Tapi tuan-tuan perasan tak? Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka, tuan-tuan sekalian. Tak rasa perindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi qiyamul lail, tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah orang dia qiyamul lail kalau diprogramkan. Oh, surau ada program kita pergi qiyamul lail. 10 hari terakhir Ramadan penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita qiyamul lail? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ni saya bercakap depan ni, kamera ni untuk diri saya cakap. Tuan-tuan, bukan nak jadi champion terbaik, tidak. Tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah amal, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa down kan, kita rasa masa malas nak baca Quran, malas sebagainya. Sebelum tambah amal, cek balik hati. Barangkali ada benda-benda yang tak kena, tuan-tuan. Ibadah sunat kita okey dah. Tapi tengok hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan jiran. Yang penting sekali, tuan-tuan, hubungan kita dengan umat Islam. Apa maksud hubungan kita dengan umat Islam? Satu hari mesti fikir tentang kesusahan umat Islam. Sebab itu, tuan-tuan, baca buku-buku pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin tatkala dipenjarakan di Mesir. Hatta almarhum Dr. Yusuf Qardawi almarhum meninggallah.
ketika dia jadi pimpinan Ikhwan Muslimin disumbat dalam penjara. Satu hari dia sakit perut, cirit-berit. Penjara di Mesir, tuan-tuan sekalian, siapa pernah pergi Mesir dia tahulah. Dalam sel tu ada tempat makan, bekas makanan yang selalu makanan itu, tuan-tuan sekalian, itulah tempat nak bubuh makanan. Satu sel masuk, kadang-kadang bukan seorang, 2-3 orang masuk. Betul Al-Qaradawi, tuan-tuan sekalian, dia satu hari, satu malam dalam penjara, dia rasa dia cirit. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Ahli penjara lain dia tahu syekh ni seorang syekh, ada penghormatan. Tuan-tuan, ketika cirit, mereka tadah pakai kosong, bekas makan daripada tu, mereka tadah cirit tu. Sebelum dibawa keluar untuk dicuci. Kalau cirit di situ nanti lagi teruk. Dan diceritakan kemanisan qiyamul lail dalam sel, dalam penjara. Beza tuan-tuan sekalian, baca ayat yang kita berada dalam situasi itu dengan baca ayat yang kita di luar situasi itu. Alhamdulillah, Allah izinkan saya pergi Baitul Maqdis sebelum perang. Pada ketika sambutan Isra Mi'raj, cukup rasa, kata orang putih, feel tu. Terasa betul ketika kita gambarkan cerita Isra Mi'raj, Buraq diikat di mana dan sebagainya. Kita berada di tempat itu. Subhanallah. Jadi ketika ayat-ayat dibaca untuk melawan kekejaman Fir'aun, dalam Al-Quran banyak. Ketika dibaca dalam penjara, rasa manis itu berbeza, tuan-tuan sekalian. Sebab dilingkari dengan suasana itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sekira-kira kita rasa jauh daripada Allah, sebelum nak tambah amal yang lain, kita kena tengok balik hati kita. Baik. Justru kita balik pada kitab kecil ini, justru itu taubatlah yang menyingkap semula tabir yang menutup hati. Kan hati kita tertutup sebab maksiat tadi ni. Jadi taubat ni dibuka balik. Hati kita yang ditutupi dengan maksiat, sebab bila tutup dengan maksiat, tak mari lazat. Tak mari lazat. Sebab itu mereka yang rasa lazat solat, dia tak akan komplain imam dibaca panjang mana pun. Sebab dia merasai, dia bawa tadi Al-Sahib Al-Fadilah Tuan Guru tadi mengimami kita, alhamdulillah, terima kasih. Dia bawa tentang cerita nur, cahaya. Masya Allah, seronok tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita hilang lazat, awalah lambat sangat imam ni. Kita faham, imam juga dinasihatkan oleh Nabi supaya bersederhana. Sederhana kita di tempat kita Nusantara Melayu ni, sepanjang-panjang imam baca ayat, sederhanalah tu. Cuma masyarakat kata kalau sederhana itu baca inna atau inna itu baru sederhana. Panjang sikit itu sederhanalah tu. Tuan-tuan, kalau kita dapat menikmati itu, kita rasa seronok. Subhanallah. Sebab itu kalau orang berduit, semakin banyak dia infak wakaf, dia semakin seronok. Sebab dia dapat menikmati kemanisan ibadat. Tentang ginilah, kita ni bukan manusia sempurna kan. Lebih sini, kurang sana. Kurang sini, lebih sana. Bukan gitu. Kita ambil lah di hujung-hujung umur kita, kita tengok mana kita lebih. Kalau kita jenis-jenis malas nak sembahyang sunat, jangan tinggal langsung, buatlah juga. Setengah orang malas sembahyang sunat tapi dia rajin sedekah.
Dia rajin sedekah. Dia tak kikir, tak bakhil tentang duit. Jadi sembahyang sunat jangan tinggal, kita lebihkan tentang sedekah tu. Mana yang kita mampu, mana kita suka, kita boleh lebihkan di situ. Kan sahabat Nabi ada sebut, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, kan? Ya Rasulullah, orang kaya-kaya meninggal, dia bawa sekali dengan harta. Sedangkan kami ni yang tak berharta ni, tak dapat mereka rasa cemburu dengan orang kaya mati, bawa pahala lebih daripada mereka. Sebab apa? Hum yusalluna kama nusalli, hum yasumuna kama nasumu, hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka itu solat macam kami solat, mereka itu puasa macam kami puasa, tapi lebihnya mereka ialah mereka bersedekah dengan harta mereka yang kami tak ada. Dia minta macam mana Rasulullah nak bagi sama ni, nak bagi sama. Kan Rasulullah ajarkan kan, solat bacakan tasbih, tahmid, takbir. Mereka beramal, pecah rahsia, sama juga. Akhirnya Nabi kata, ya itulah rezeki kepada ni'ma malu salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik apabila dikuasai oleh orang yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, mana yang kita boleh lebih daripada orang lain, terus jalan. Barangkali boleh tampung yang kurang-kurang tu, dengan syarat yang fardu jangan tinggal. Yang fardu jangan tinggal. Dan satu lagi, kita kena susun prioriti aulawiyat tu. Tuan-tuan banyak duit contohnya. Tuan-tuan banyak duit, dah pergi umrah dah 34 kali. Pergi umrah tetap tahun. Umrah sunat. Jangan pergi lagi lah dalam tempoh setiap tahun, jangan pergi. 5 tahun sekali boleh pergi. Dalam tempoh 4 tahun itu, bantu orang-orang yang susah. Ini disebut dalam fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan, Profesor Dr. Qaradawi. Dia kata, hartawan Kuwait. Orang Kuwait kan kaya. Hartawan Kuwait, amal yang kita nampak amal kebajikan, tiap-tiap tahun dia akan menaja beberapa orang susah-susah, dihantar buat umrah sunat. Bukan umrah wajib, umrah sunat. Orang kampung dia ke apakah umrah. Banyak duit di situ. Tetapi tak kala pungutan dana untuk lawan kristianisasi di Indonesia. Kristianisasi ketika itu sangat kuat, perlu dana yang besar. Maka bila diunjukkan peti derma, mereka tak berapa nak minat masuk serta untuk bantu para pendakwah lawan kristianisasi di Indonesia. Tapi mereka lebih suka guna duit untuk menaja orang pergi umrah. Dua-dua dapat pahala, tuan-tuan. Bukan tak dapat pahala langsung, tapi dari sudut aulawiyat, prioriti. Nah itu tuan-tuan, kalau ada masa bolehlah baca buku, bedah buku ke fiqh keutamaan. Sungguh bagus tuan-tuan sekalian. Dia juga bagi satu pandangan, dia kata hadiah yang banyak beribu-ribu disediakan kepada orang yang sedap baca Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Tetapi tak ada pula hadiah bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan waqi' realiti yang berlaku. Quran bagaimana boleh menyelesaikan masalah semasa. Sepatutnya ada satu dana besar untuk para mufassir kita, ahli tafsir kita, boleh buktikan kepada masyarakat moden hari ini Quran tetap relevan bila-bila masa, termasuk mampu menyelesaikan masalah hari ini punya. Tak ada. Bahkan kadang-kadang, itu sangat relevan lah, dia kata duit berbilion-bilion dolar hak milik umat Islam, negara-negara Islam yang besar, bukan untuk dana pendidikan, dana mencerdikkan umat, tetapi dana itu digunakan untuk menaja pasukan bola sepak.
Ronaldo boleh kerja di Arab Saudi dengan gajinya, ya Allah, Ronaldo. Sedangkan berapa ribu kilometer di sana anak-anak Gaza, kepala mereka disepak-sepak seperti main bola oleh tentera Zionis. Berbilion habis di sana kelaparan. Gagal menyusun prioriti. Itu yang berlaku kepada umat. Baik, saudara sekalian, jadi sama-samalah kita bertaubat, menyingkap semula tabir yang menutup hati. Sama-sama kita menyucikan jiwa dari kekotoran, dosa dan pengkhianatan. Itu sebab pertama kepentingan taubat, untuk buka penutup hati itu, biar kembali rasa nikmat manis beribadat. Yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Tak apalah saya ulang banyak kali lah tuan-tuan, apa yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari itu, bagi saya sangat memberi kesan dalam diri saya lah. Rubbama fatahalaka abwabal ta'ah wa ma fatahalaka abwabal qubur, wa rubbama qada alayka bidhanbi wa kana dhalika sababan lil qabul. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buka kepada kita pintu-pintu ketaatan, namun Allah belum lagi buka pintu penerimaan, pintu makbul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah agar Allah terima semua ibadat kita. Sebab itu kita baca, Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, apalah kiranya Engkau terima solat kami keseluruhannya. Barangkali solat kita agak berkualiti hujung-hujung ni tuan-tuan sekalian, sebab kita dah mula belajar, tahu setiap makna yang kita ungkap. Kita dah, alhamdulillah, Allah buka ruang kepada kita belajar, tahu sikit rukun, syarat. Dulu-dulu tuan-tuan sekalian, malu nak sebut kualiti solat kita. Namun begitu kita beriman, kasih sayang Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaannya. Doa sebagai senjata untuk kita mohon, Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Itu tak kira lagi bagaimana penjagaan hadas kita, pakaian kita, macam-macam tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita masih cuai dulu-dululah, agar Allah terimalah ibadat itu seadanya tuan-tuan sekalian. Ibadah yang makbul. Tuan-tuan, untuk ibadah kita diterima, kita kena selesaikan dulu hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali memberikan satu tamsilan. Sesungguhnya orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dalam tu tuan-tuan sekalian, saya tak payah hurai panjang lah, tuan-tuan pun dah rasa dah faham dah ni. Orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Orang berhutang dengan kita 1,000. Ini kita selalu jumpa dalam masyarakat. Orang nak berhutang dengan kita, dicari kita walaupun tengah malam, telefon kita, tak angkat 6 kali pun, telefon kali ke-7, kali ke-8. Di WhatsAppnya kita 10 kali tak jawab pun, ke-11, ke-12. Akhirnya dapatlah, kita pengisian bagi. Tak kalah nak dapat balik lah tuan-tuan sekalian. Masya Allah, nak dapat balik macam kita mengemis. Jadi Imam Ghazali kata, rahimahullah, orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dia hutang pada kita 1,000, tiba-tiba nak bagi hadiah ke kita 100. Hadiah ni Ustaz, hadiah lagu mana yang 1,000 tu banyak.
Tuan-tuan sekalian, dia tidak akan anggap sebagai hadiah. Dia nak yang 1,000 tu duit kita, dia bayar 100. Jadi gitulah, demikian juga perumpamaannya. Taubat dan meminta keampunan, taubat dan memohon keampunan sebab keterlanjuran adalah proses yang paling penting untuk perdamaian. Kalau sama manusia lah, perdamaian. Nak kata berdamai dengan Allah, barangkali boleh jugalah berdamai dengan Allah Ta'ala. Sebab dosa riba, Allah isytihar perang. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Sebab itu dalam ayat riba itu diminta kita tinggalkan riba, ambil modal, tapi untung riba tak boleh pakai. Itu syarat berdamai dengan Allah Ta'ala kalau isytihar perang lah. Macam Amerika konon berdamai dengan Iran. 14 perkara saya baca tidak menyentuh soal Al-Aqsa pun, tidak menyentuh soal Palestin pun sebagai syarat-syarat. Saya tunggu juga ada slip mana-mana yang melibatkan Selat Hormuz dibuka dengan syarat Al-Aqsa sekian. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada. Jadi saya fikir-fikir, di mana sebenarnya kesudahan perang Iran Amerika itu? Tidak terkait pun dengan mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Tuan-tuan sekalian. Baik, dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengharamkan riba, Allah mengisytiharkan perang. Cara berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala ialah berhentikan riba, ambil modal, yang untung jangan kita pakai, baru berdamai. Begitu juga dengan keterlanjuran kita sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Cara nak, kalau sesuailah perkataan berdamai dengan Allah Ta'ala itu, sebelum Allah terima, kita bayar hutang dulu. Tuan-tuan jangan terkesanlah pandangan-pandangan golongan Wahabi contohnya, buat solat tak wajib qada. Solat tak wajib qada, solat yang ketinggalan tu tak wajib qada. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis disebut man nasiya an salatin, man nama aw nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Atau kama warad. Barang siapa yang tertidur dan terlupa sehingga dia tak solat, falyusalliha, hendaklah ia solat ketika dia teringat semula. Tuan-tuan, lupa dengan tidur itu di luar kuasa kita. Kita tak ada pilihan. Kita tertidur, kita terlupa. Itu di luar daripada pilihan kita. Itu pun wajib kita solat tak kala kita lupa, tak kala kita ingat balik. Ini kan pula sengaja tinggal solat. Qiyas aulanya, kalau sesuatu yang terlupa, tertidur di luar bidang kuasa kita pun kena solat, apatah lagi sengaja meninggalkan solat. Tuan-tuan sekalian. Baik, dulu-dulu kita barangkali ini kita kena qada balik dan sebagainya sebelum, sebagai syaratlah untuk penerimaan ibadat-ibadat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Saya rasa setakat itu dululah. Maksiatun awrathat dhullan wa intisaran khairun minat ta'ah awrathat izzan wa istikbara. Maksiat yang kita buat mewariskan kepada kita rasa hina dan rasa pecah hati kita, rasa bersalah, jauh lebih baik daripada satu ketaatan yang mewariskan kita rasa lebih mulia dan lebih besar daripada orang lain. Itu juga petikan daripada kata-kata Ibnu Athaillah Sakandari. Tuan-tuan, bulan depan insya-Allah mudah rezeki, panjang umur, kita sambung, barulah kita masuk makna taubat, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf
jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggoris rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mohon diperbetulkan kalau ada yang salah dan kurang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillah ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya Engkau ampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru, para masyayikh, para murabbi kami, dosa pasangan-pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa jamaah kami, dosa ahli-ahli harakah kami, dosa seluruh jamaah qaryah masjid dan syura kami ya Allah, juga dosa seluruh muslimin muslimat, terkhusus dosa mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini ya Allah. Apalah kami tanpa pengampunan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al-mujahidin al-munadilin fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim minas sahayinati wa hulafaihim. Allahumma ansur ikhwatana al-mustad'afina من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والنساء. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وجعلنا معهم في جنتك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اختم آجالنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا رحمن بالشقاوة. وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.